Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, Abi sekarang dekat Bangi Venue lagi. Macam biasalah, diorang ni dekat taman yang biasa yang sebelum ni korang tengok. Dekat taman yang adik abang baby pernah hilang. So, okay, Abi apa? Abi rasa macam teruja hari ni. Abi tengok macam banyak lampu-lampu ni kan. Jadi macam Tanglong kan. Bukan nak cerita pasal Tanglong, bukan nak cerita pasal cantik. Abi ada dengar orang cakap kalau lampu-lampu macam ni, dia punya refleks tu, dia akan nampak satu benda yang aneh tau. Kan? Faham tak maksud Abi? Benda yang aneh tu seperti makhluk yang boleh menyerupai macam manusia. Selalunya yang boleh menyerupai manusia ni macam kuntilanak lah kan. Cantik guys tempat dia guys. Tapi Abi ada nampak tadi, Abi tak sempat. Bila Abi nak buat video, Abi nak lepak sebenarnya kat sini. Bila nak buka video, kamera untuk record, benda tu hilang. Nanti Abi cuba insert gambar-gambar yang Abi cuba nampak tadi. Okay, see you guys, bye bye. Okay guys, tadi ada apa tu? Ada orang tengok. Macam segan pula nak buat. So Abi bawa satu tempat ni. Alamak, dah tutup. Tapi vibe dia sangat scary guys. Kawasan dia macam scary. Kawasan dia macam relax kan. Nak apa tu? Santai, tapi sebenarnya agak scary juga kawasan dia ni. Untuk tontonan korang semua, kita saksikan kawasan dia. Okay. Macam daun-daun macam ni kan, pokok-pokok macam ni. Benda tu sukalah duduk. Daun-daun macam ni kan. Jadi sebenarnya dah macam rasa lain dah ni. Sebab dia ada seorang. Dan seseorang sekarang ni, adik abang dengan baby masih lagi bermain. Tengok kawasan dia. Tak ada orang guys. Mungkin tempat ni untuk lepak-lepak sebenarnya. Tapi dia punya scary tu lain macam. So ada Abi tengok dalam sebelum-sebelum ni orang buat konten dengan paranormal, buat orang kata tempat sunyi macam ni lah yang kadang-kadang kita boleh nampak benda-benda yang kita tak boleh nampak. Sebab dia main dengan lighting kan, dengan flash kawasan sini. Abi bijak apa guys? Tak tahu apa. Sebab tak ada kesan apa-apa. Tapi bunyi macam ada Abi pijak macam satu kesan macam batang kayu. Tapi tak nampak apa-apa. Tempat dia cantik guys. Bangi Avenue. Tempat dia cantik. Sangat cantik. So korang boleh datang bawa anak-anak. Korang ke boleh datang kat sini. Tapi Abi cakap awal-awal lah, tempat ni lain daripada lain lah. Ni lain daripada lain. Tu ada Bangi Venue Convention Center kat situ kan. So tempat ni agak, dia dah masuk dalam pukul 11-10 tu agak sunyi sikit lah. Jadi stay tune guys, kita jumpa
Kejap lagi. Okay, bye-bye. So, jadi kat situ Abi dengan baby, dia dah keletihan dah. Jom apa? Jom balik. Tak letih lagi? Jom, Apa perasaan baby main kat sini? Best. Saya nak naik atas. Bawa ni. Jangan. Mami. Okay guys, kita orang dah nak balik. So tadi adik dengan abang pergi main. So tadi Abi cerita kat korang kan, ada nampak something. So kita nak balik. Okay guys, tengok sana, lampu dia sangat cantik, berwarna-warni. Okay, orang kata yang lampu warna-warni lah yang selalu ada Pontianak. Kita tak tahu keberadaan dia di mana. Adik, Abi rasa benda ni kita tak bercampur lah pasal urusan dia kan. Okay. Jadi kita jumpa di next video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Yang mana dari subscribe tu Abi cakap terima kasih lah banyak-banyak. Semoga dia dapat urusan, dia diberikan rezeki, diberi kesihatan yang baik. Allah SWT. Jangan pegang lampu tu, tengok kerja dia. Okay, bye-bye.